Alhamdulillah, pagi subuh yang dingin. Sekarang jam 6.35 waktu Lombok ni. So suasana cukup aman. Okey, matahari baru nak terbit. Kami berada di kawasan Teteh Batu, dan tempat penginapan kami ni nama dia Nia Cottage. Okey. So murah package kami, tempat tidur kami ni. Tapi bilik dia macam bilik 3 star 4 star. Dengan bilik dia yang ada veranda ni. Okey, menghadap sawah padi. Sawah padi yang orang kata berteres, bertingkat ni. Okey, kalau tengok sawah padi bertingkat. So view cukup cantik. Syukur alhamdulillah. Dua roda melaju-laju, langit biru jadi saksi waktu. Jalan jauh tanpa peta di tangan, cinta ini pandu arah perjalanan. Kita terbang atas jalan berliku, dua hati, satu destinasi tuju. Angin berbisik, kisah kita berdua. Motosikal ini jadi saksi setia. Memang sejuk ya? Memang sejuk. Memang sejuk. Gunung Rinjani di atas sana. Assalamualaikum. Selalu kan? Weh, boleh lalu? Boleh ke? Tak boleh, tak boleh. Boleh lalu, tak boleh? Tak boleh. Yang, kita kat mana? Teteh Batu. Teteh Batu. So dekat sini pun ada satu tak ada ikan, jambatan gantung besi ni. Okey, so boleh cubalah datang sini. Okey, sawah padi pun bertingkat-tingkat cantik Kalau tengok sana, kalau kita ke arah sana memang nampak sawah padi yang tingkat-tingkat tu. Okey, jom. Gunung Rinjani. Assalamualaikum. Oh, cantiknya Rinjani. Ini baru umroh. Ya, omat lah. Di kampung lah. Macam tengok filem-filem Indonesia pula. Kecil kan.
Assalamualaikum, Mak. Langit gelap, tapi hati bercahaya. Hujan turun, tetap kita berselokah. Di setiap selekor kita ketawa berdua. Dunia jadi milik kita. Kita terbang atas jalan berliku. Cantiknya kawasan ni. Dia punya sawah padi bertingkat-tingkat. Okay, so Yang, kita berada di mana? Terrace Viewpoint. Terrace Tetai Batu. Terrace Padi Viewpoint. Okay, di Tetai Batu. So kawasan ni lebih, kalau kita nak lebih tepat lagi, kampung Desa Jeruk Manis. Okay, so desa ni memang cantik lah. Penuh dengan apa macam ni lah, suasana macam ni. So, tengok penduduk dia tenang ada sini, dengar alunan ngaji Quran daripada masjid yang berdekatan. Sini memang pagi-pagi jenis masjid dia akan pasang pembesar suara mengalunkan bacaan Al-Quran. So kita orang Islam memang seronok lah dia dapat dengar macam ni. Tapi mungkin kalau orang asing dia rasa macam tekanan kot. Okay, so syukur kat sini macam ada tempat nak duduk lah, nak santai. Motor kami parking atas tu je, tepi jalan je. Okay, motor kat situ je. So ada tempat nak santai lah. Okay, kita tengok sini. Boleh lepak-lepak lah. Matahari dah naik tinggi ni. Sini lah dapat tengok lah. Kalau pagi saya tengok matahari naik ni lagi cantik. Okey, setakat ni tu. Destinasi tuju, angin berbisik, kisah kita berdua. Motosikal ini jadi saksi setia. Minyak hampir habis, tapi cinta tak. Putih je main explore kat sana ni. Okay, daripada jalan ni, tu dah tempat kami menginap semalam. Okay, tu nampak kat situ lah. Okay, menampakkan sawah padi. Ni kami dua punya bayang-bayang. Okey, jom kita explore Tetai Batu. Sekolah dasar. Anak rantau. Jalan tak ada tar ni. Ingat awak Pak Supir nak bawa kita jalan kot ni. Ni tak apa ni. Nampak macam ni. Cantiknya kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buntut banget. Sekejap lagi dah sampai. Ayah sudah marah-marah.
Okey, atas sana tu Gunung Rinjani. Dan kami baru singgah di Lembah Bakyo. Okey, bayar masuk situ. So nanti ya safari dia, teres dia. Jadi ada sungai yang mengalir dah. Kita turun bawah. Jayang, kita turun bawah. Awak, kenapa? Tinggi mat. Dah sampai macam ni dah. Nak jadi tak merasa lah tempat-tempat nak tengok macam ni. Jom. Terbang atas jalan berliku, dua hati, satu destinasi tuju. Angin berbisik, kisah kita berdua. Motosikal ini jadi saksi setia. Kita turun tangga untuk ke bawah. Jom, turun. Ayat tu macam yang Kashmir ni ya. Oh. Yang Kashmir kan. Oh. Yang patutlah dia kita bayar sebab apa? Dia nak buat semua ni kan. Makan modal babe. Okey. Oh. Nak sampai sini jalan dia tu. Yang kerajaan dia buat sesuatu lah. Alah, masa kat Nisa Tengah lah. Mana ada kerajaan nak buat apa? Kan. Tempat cantik tu. Tempat cantik lah. Tapi nak pergi aduh. Ya ampun. Ada jalan? Tempat wisata. Pesona alam Lembah Bakik. Hati-hati yang. Bang, atas jalan berliku, dua hati, satu destinasi tuju. Angin berbisik, kisah kita berdua. Motosikal ini jadi saksi setia. Gunung Rinjani. Dan bawah ni Lembah Bakit. Okay, kami lepak bawah tu tadi. Kami makan jajan. So nak masuk ni 3,000 satu kepala, parking 2,000. Terbang atas jalan berliku,
hati, satu destinasi tuju. Angin berbisik, kisah kita berdua. Motosikal ini jadi saksi setia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh? Naik ya. Tak tahu. Tidak senang nak. Saya dapat jumpa Dogi nak basuh jaket ni. Kan yang bilang tu. Sedikit. Ni semua nak basuh. Yelah. Kaki awak mesti nak basuh. Cantik ni buat ni no. Teret ni apa? Assalamualaikum Pak, permisi. Assalamualaikum. Nak pergi ni lah. Nak try tengok apa dia ada. Ha? Ambil ni apa beasiswa ke apa? Dari sukan sekolah lah. Balik ke rumah nak. Yalah nak balik ni, nak makan. Bang. Orang tu pergi tempat tadi. Orang tak kan. Cukup lah yang tadi pun dah puas lah. Betul lah. Banyak dah awak ambil. Pada usia ni bukannya. Nama? Tita. Tita. Oh, umurnya berapa Tita? Tita yang besar. Sudah besar gitu. Oh. Ya. Kita sudah sekolah? Ya. Ya. Bye bye Nia Cottage. Sorry yang kesian awak kena berjalan. Sebab saya pun tak berani nak bawa awak. Okey, so kita akan berangkat ke Sembalun pula. InsyaAllah jumpa di Sembalun. Semoga perjalanan yang selamat untuk kami berdua. Best Nia Cottage. Okey, tapi anda kena ada keberanian untuk bawa sehingga train ni, naik motor masuk. Okey. Masjid. Masjid ke tu? Tahu?
cantik. Okey, dah sampai dah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di Taman Wisata Pusuk Sembalun. Oh. Kalau ikutnya ada baru 40 km lah. Okey, yang ya, memang kita akan minum apa, kena bakso ke apa ke. Kita akan berhenti kat sini kejap. Okey. Hello, assalamualaikum. Kita dah sampai Taman Wisata Pusuk Sembalun. Yang macam mana perjalanan hari ni? Bingung. Woi, kopi dia gelap ni macam nak hujan. Tapi syukur alhamdulillah sampai puncak ni tak ada hujan. Cuba tengok. Allahu akbar. Allahu akbar. Cantiknya bukit ni. Okey. So kita akan bergambar di apa? Dia punya pelantar ni lah. Okey, 5,000. Okey, kita bayar lagi 10,000. Okey, so kita tengok. Allahu akbar, cantik ah. Lain lah. Serius. Berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar. Yang Kita akan turun kat bawah tu ya, tu dia panggil apa, Sembalun lah bawah tu. Kita nampak tu kan, Sembalun. Kira Sembalun ni di bawah, di dalam lembah ni lah. Lagi besok kita tak ada test kan? Tak lalu jalan ni dah. Cuba lalu jalan sana pun kita tak tahu macam mana. Okey, kami baru sampai Desa Wisata Sembalun. Lokasi ni terletak di atas puncak ni lah, sebelum sampai ke Sembalunnya tempat lah. So ada orang membuat pelantar-pelantar macam ni untuk ambil gambar lah. Okey, soalnya atas tu boleh ambil gambar lagi. Sekejap lagi saya nak bawa lesi saya pergi naik atas tu dah. Kami nak bergambar kat atas tu kot, InsyaAllah. So yang macam mana? Apa perasaan tadi? Best. I feel good Okey. So inilah keadaan di puncak Sembalun. Mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas. Setiap jalan cerita kita ukir, jadi memori terindah di hati. Jalan berliku tak jantarkan,
Okay, di luar kami punya penginapan ni di Asyana Rinjani ada kolam. So saya nak terjun kolam. Nampak Gunung Rinjani ya. Tapi dari sini macam nampak laut lah. Belah sana tu laut. Okay. Itu bilik kan. Hai, dengan dia kawasan bukit je ni. Hampir mandi kolam pula, Mat. Masa saya tengok map tak siap lagi ni semua ni. Jadi yang Google Map review kan. Lupa cucuk lah. Sudah datang. Sila. Okay. Ni apa dia panggil? Sayur asam. Sayur asam. Bersama ke akhir zaman. Terima kasih, Dik. Luas jadi saksi janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas, setiap jalan cerita kita ukir. Bukit Silong tu. Oh, takut dah ada naik. Saya lah. Gunung tu cantik. Oh, rakam ah? Oh. Rakam saya pegang saya betul-betul. Dengar gue. Bener Pak. Benernya Pak. Oh Pak. Desi ada pencuri. Polisi. Oke. Ya, awak nak ambil kat saya sayur kan? Assalamualaikum. Okay, kami kat Sembalun. Okay, kawasan ni banyak orang tanam strawberry, sayur-sayuran. So, kalau tengok memang cantik lah bukit-bukit lah. Okay, ni memang tengah dingin lah, memang sejuk.
So, ya, Ya, okey tak main sini? okey, tapi Berbalik. saya geram. Saya geram. Sebab saya rasa macam nak beli sayur. Sayur ni saya macam nak beli. Nak Beli tu? dah masak ya Beli Allah. nak masak, Allah. Ya. Tak nak buat tak mana. Geram. Okey, so Daun bawang tu mana? geram je tu. Oh, daun bawang. Tadi ada cauliflower. Itu tu kubis Tu kan. Ni apa dia? Bawang juga, Macam bawang. bawang yang dah Tu kan. ya, dia tak tuai kan ni. Dia- Oh, dia- dia ambil bawang tu. Dia nak ambil bawang kat bawah tu. Dia. Mungkin bawang putih kot. Tu. Kampung ya. Kampung ya. Okey. Di setiap pagi kau hadir menyinar, lembut senyummu menenangkan sabar. Tanganku kau genggam erat penuh cinta, hatiku bahagia kau selamanya di jiwa. Rumah ini syurga kita, rapi tersusun sentuhan cinta. Dari dapur ke ruang kamar, semua indah, semua bersinar. Nora Fiza, kasih sejati, tempat bermanja, teman abadi. Dalam pelukanmu tenang hati, cinta kita kekal takkan pergi. Masakanmu penawar rindu, setiap suapan penuh restu. Kau setia, kau pelita, menjadi cahaya di setiap masa. Biar dunia terus berputar, selagi kau ada tiada yang gentar. Walau hanya kita berdua, cukup sudah bahagia selamanya. Kasihmu hangat sepanjang usia, cintaku ini milikmu selamanya. Nora Fiza, kau anugerah terindah, dalam dekapanmu cinta tak berubah. Nora Fiza, kasih sejati, tempat bermanja, teman abadi. Dalam pelukanmu tenang hati, cinta kita kekal takkan pergi. Nora